Assalamualaikum murid-murid. Hai, kita berjumpa lagi. Jadi sebelum kita mula belajar pada hari ini, cikgu nak tanya kamu soalan. Jadi kalaulah cikgu bagi kamu RM1, setiap kali kamu dapat jawab soalan cikgu, kamu rasa kamu boleh jadi makin rajin untuk belajar tak? Ataupun kalau cikgu denda kamu setiap kali kamu tak siap kerja sekolah cikgu bagi, kamu rasa kamu boleh berubah tak? Inilah dia teori behaviorisme. Jadi manusia itu belajar disebabkan oleh ganjaran ataupun hukuman. Nak tahu macam mana ia berfungsi dalam kelas? Jom, mari cikgu tunjuk. Baiklah, jadi teori ini diperkenalkan oleh John B. Watson dan diperkembangkan oleh B.F. Skinner. Jadi mereka berdua ini percaya bahawa manusia belajar melalui rangsangan stimulus dan tidak balas respon. Maksudnya, kalau kita beri ganjaran atau hukuman, kita akan ubah tingkah laku kita. Jadi ada dua ciri utama dalam behaviorisme. Jadi yang pertama, penugahan positif. Misalnya, cikgu dia ni puji murid dia sebab murid dia dapat jawab soalan yang cikgu ni tanya. Jadi murid ni jadi akan lebih rajin untuk belajar. Yang kedua, penugahan negatif. Misalnya, murid ni dia buat kerja rumah untuk elak dimarahi oleh cikgu dia. Jadi murid dia ni belajar untuk elak daripada hukuman yang akan diberikan oleh cikgu dia nanti. Betul Aidil. Pandai rupanya Aidil ni. Sebab kan Aidil dah jawab soalan cikgu, cikgu nak bagi kat Aidil RM1. Yeay, RM1. Jadi kalau lepas ni cikgu bagi saya hadiah, saya nak jawab lagi cikgu. Baiklah. Jadi cikgu nak kamu semua siapkan kerja sekolah yang cikgu bagi. Kalau ada yang tak siap, cikgu rotan kamu nanti. Balik ni saya kena buat kerja sekolah. Kalau tak, nanti cikgu marah saya. Nanti cikgu pukul. Jadi itulah dia teori pembelajaran behaviorisme. Senang kan? Kamu rasa kamu semua boleh ingat tak? Jadi kamu semua pernah tak alami penugahan positif ataupun negatif dalam kelas? Kalau pernah, sila komen di bawah.